ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong PAS, ya. Saya bukan orang yang suka mencampur adukkan kepartian politik dengan urusan-urusan mengajar agama. Dalam kuliah, kita tidak akan menyentuh tentang parti-parti politik. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, konten yang harus saya berikan iaitu kita sebagai rakyat Malaysia, kita akan melihat bagaimana persidangan parlimen berjalan untuk kita mendapat informasi yang benar-benar bernas, bukan informasi diambil di tepi longkang atau di tepi tong sampah. Saya melihat, ya, mohon maaflah, di kalangan ahli-ahli parlimen daripada PAS, terutama sekali kalau kita melihat seperti mana Pendang, ya, kita melihat ahli parlimen ni yang terkini, ahli parlimen daripada Hulu Terengganu. Percakapannya di dalam parlimen ini langsung tidak ada buat homework, langsung tidak ada buat kaji selidik, ya. Dia bertanya soalan-soalan yang seumpama menepuk air ke dulang, air itu terpercik ke muka sendiri. Nak mencari kesalahan orang, akhirnya terbuka, ya, bekung kebobrokan yang berlaku di dalam parti dan negeri sendiri. Cuba kita lihat apa yang berlaku di dalam persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Hulu Terengganu. Oktober 2023, kos LRT Pulau Pinang 10 bilion. Kemudian meningkat menjadi 13 bilion. Kemudian akhirnya meningkat lagi pada 12 Ogos Menteri mengumumkan 17 bilion. Yang mana saya rasa ini projek saya rasa tak perlu sangat berbanding dengan LRT sambungan 2 daripada Terengganu ke Kelantan. Jadi nilai 17 bilion itu untuk satu projek mega, ini tak termasuk lagi projek yang dirancang untuk Kota Madani. Bukankah tindakan kerajaan ini, berbelanja besar ini sesungguhnya tidak sangat diperlukan? Kerana dengan 17 bilion tersebut sebenarnya boleh membina 340 buah sekolah di seluruh negara. Jadi persoalannya, kenapa projek-projek yang tidak begitu penting, yang tidak mustahak, masih lagi kerajaan berbelanja? Kota Madani ini Perbadanan Putrajaya yang buat, bukan kerajaan, bukan dana kerajaan. Itu satu. Keduanya, yang nak marah sangat kepada pegawai kerajaan, mengapa? Kota Madani itu untuk 10,000 rumah pegawai kerajaan. 10,000 rumah pejabat awam di sekitar Putrajaya, kerana sekarang ini kita tak dapat menampung. Bukan kota mega, ini bukan Twin Tower. Ini kota, cuma kota oleh kerana dia baru didirikan, dia mesti smart city, friendly dari segi AI-nya, dan indah. Apa salahnya? Tetapi 10,000 itu pejabat awam. Saya nak dengar Hulu Terengganu pergi Putrajaya, bagi tahu pejabat awam, saya tak setuju projek perumahan pejabat awam. Kita tidak pecat pegawai kerana tulis surat minta dipertimbangkan. Tetapi yang saya anggap hipokrisi di sini ialah tak sepatah pun menyebut surat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan dan Terengganu minta diluluskan. What hypocrisy is this? Satu tu mengarahkan supaya diluluskan, tak disebut. Ketua minta penjelasan surat Terengganu tu daripada siapa? Daripada exco mana? Daripada siapa? Jangan umumnya tu. Dah ada suratnya. Nanti yang negatif. Kalau nak minta boleh, saya tak maulah. Ya, biar ada siasatan. Tapi saya mahu. Surat mahu. Sebab ini mencemarkan imej. Tak ada imej apa bendanya. Imej. Ini surat ada. Saya boleh hantar kat Dia Muhammad. Baca. Saya di parlimen, saya bertanggungjawab. Ini surat pengurusi datang kuasa infrastruktur dan utility luar bandar Terengganu. Nak tahu lagi kah? Mana ni? Nyata surat ni ada. Tak sepatah Okey, pun. terima kasih. Jelas, terima kasih. Terima kasih banyak. Gitu senang. Saya nak elak sebab lebih menampakkan kebaralannya itu, ya, nampak sangat kecanggungan dia itu, dan nampak sangat ruginya pengundi-pengundi Hulu Terengganu memilih dia sebagai ahli parlimen. Kerana dia mengaitkan isu kejadian alam itu dengan seseorang, dikaitkan dengan individu. Bagaimana berlakunya letupan gunung berapi itu disebabkan kerana lawatan PMX.
Jadi satu perkara yang Seolah-olah sama ada betul parti lampau PAS ataupun mungkin ini, benda itu dah memang parti ajaran Songsang ini, sebenarnya dia betul. telah menyongsangkan pemikiran sehingga tidak dapat menerima ketentuan qada dan qadar. Walhal, kalau dia belajar, ya, dia akan melihat di dalam hadis Nabi SAW. Baginda Nabi menyatakan bahawa la adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safara. Ya. Bagaimana hadis ini? Nabi nak menunjukkan bahawa tidak ada kesialan, ya, tidak ada sesuatu yang dikaitkan, ya, dengan sesuatu perkara itu. Semuanya itu di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi, baliklah ke pangkal jalan. Wahai penyokong-penyokong, ya, jangan menyokong seperti mana kita ini dicucuk hidung. Kita diberi akal dan minda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berfikir untuk mencari redha Allah, bukan berfikir untuk mencari kehancuran masyarakat, mendapat kemurkaan Allah.